So sekarang semua orang risau kan, ramai sangat kena virus influenza. Dengar tak suara saya? Kalau dengar tekan satu. Dengar? Tekan-tekan satu. Okey, satu satu satu. Terima kasih semua. So sekarang ni saya pun ramai sangat orang yang share, orang ada masalah kena jangkitan virus influenza. Ada siap yang kena quarantine tau. Dah macam kena COVID lah pula kan. Okey, Alhamdulillah slide saya dah terbuka. So, saya perkenalkan diri dulu. Saya Fatma, suri rumah. Anak ada 2 orang. So, anak saya pun special juga. Dah lah ada diuji dengan eczema kan. Lepas tu masalah asma lagi. Dan disebabkan oleh ada masalah apa lahan tu. So, mereka juga ada masalah lain yang macam asma, resdung, sinus tu semua berkait. Saya sendiri pun sama juga masalah dia. Mak dia pun sama juga. Husband saya pun sama dan ada psoriasis pula, ada autoimmune diseases. So kita orang satu family ni special lah ya. Dan kita orang memang sangat menghargai tentang functional food dan juga rawatan-rawatan yang orang kata alternatif lah yang melengkapi rawatan sedia ada kerana kita nak jagalah kesihatan kita. Orang kata kalau boleh dah lah umur panjang, tak nak susahkan orang. Okey. So kita teruskan kepada saya punya slide. Kenapa kita perlu ambil Shiruto? Okey, next. Sebelum kita bercerita berkaitan dengan Shiruto, penting kalau kita bercerita dulu tentang macrophage itu sendiri sebab tanpa Shiruto tak ada macrophage. Mereka ni memang orang kata sehati sejiwa lah kena bersama-sama. So, apa tu makrophage? Makrophage ni sebenarnya sebahagian daripada sel darah putih. Tugas utamanya sebenarnya dia nak makan. Dia makan sel-sel patogen dan juga sel yang rosak. So dia ni seperti satu makhluk yang kerja dia nak makan, nak telan benda-benda yang tak baik ke dalam badan. So dia ni sangat penting lah ya. So makrophage ni berada di semua organ badan dan banyak terkumpul di bahagian hati, ginjal dan juga usus. So next, terima kasih ya Dr. Su. Ini memang PowerPoint beliau. Sangat membantulah untuk penerangan malam ni. So macrophage itu sebenarnya sebahagian daripada innate immune system. Jadi dia merupakan benteng pertahanan paling depan lah. Kalau kita nak pergi berperang ni kan. Dorang lah yang kat depan tu jadi shield. Jadi orang kata benteng yang mencegah daripada apa-apa halangan ataupun musuh-musuh yang datang nak kacau lah badan kita ni. Tapi dia tidak mempunyai dia berbentuk tidak spesifik dan tidak menjana antibody. Dan hampir semua patogen dia akan makan. Next. So, disebabkan, okey lagi satu, macrophage ni memang ada dalam badan dan dia berada dalam bahagian tisu dan juga organ badan kita lah dan mempunyai fungsi-fungsi yang penting. Tugas dia yang sangat penting lah orang kata. Dia ada tugas dia tersendiri. Masya Allah hebat kan ciptaan Allah ni kan. So macrophage ni antara tugasan dia yang utama adalah untuk proses fagositasis. Ia merupakan satu proses yang sebuah sel ni yang dipanggil fagosit ni dia menggunakan membran plasmanya untuk telan zarah yang besar, bakteria dan juga sel mati. So proses selain daripada proses fagositasis tadi, yang kedua untuk proses modulasi sistem imun semula jadi. Termasuklah kawal sila sistem imun badan biar sentiasa seimbang dan tidak celaru dan tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, untuk kekal stabil dan seimbangkan pertumbuhan organisma sel tisu. Yang keempat, merawat. Yang kelima, untuk proses metabolisme. Proses badan kita lah, proses metabolisme. Dan seterusnya, tengok gambar tu, banyaknya tempat macrophage kan? Mana-mana ada. Next. Tapi masalah sekarang ni, macrophage kita ni boleh jadi mengamuk. Kadang-kadang lemah lah pula. So dia ada perangai dia jugalah. Bila dia mengamuk ni berlaku sebab oleh orang kata tekanan lah, stres. Antaranya sama ada tekanan stres dari segi emosi ataupun persekitaran luar.
Macam zaman PKP tu kan. Zaman PKP, zaman COVID, sekarang pula zaman influenza dan rotavirus lah pula. So, sistem masalah pandemik ni menyebabkan microbatch badan kita ni agak stres lah. Banyak yang kerja nak buat. Macam-macam lah benda datang. Macam tu lah, stres lah. So, jenis virus ni melemahkan sistem badan, sistem imun badan. Selain daripada itu, kadang-kadang kita makan tak betul kan. Lepas tu tidur tak betul, tak cukup tidur. Rehat pun tak cukup. Lepas tu ada sakit kronik lah pula. So, macrophage tu jadi mengamuk lah dengan lemah kan. Okay, next. So, bila berlaku proses mengamuk dengan lemah tu, dia tiba-tiba meradang lah pula. So, proses macrophage meradang ni kan, menyebabkan dia punya macrophage tu jadi baran. Dan berlakulah kejadian ribut sitokin. So, ribut sitokin ni kalau dah jadi, macrophage yang baran tu, dia makan semua benda. Dia cederakan sel dan organ-organ yang sihat pun dia kacau. So, boleh bahaya lah ya kepada sistem organ kita. Boleh jadi tak berfungsi. Next. Jadi, macam mana nak kawal ni macrophage ni supaya beradab sikit kan? Supaya dia berkesan, buat kerja dengan betul, berkesan orang kata, dan tidak huru-hara, dan kekal, tenang, fokus, berkesan dan on point lah kerja dia. Jadi kita perlu ambil Shiruto. So, 4 sebab utama Shiruto ni terbaik. Tadi, apa previous tadi, 4 sebab. Oh, okay. 4 sebab utama dia pertama, ramuan dia sangat-sangat unik. Yang kedua, proses penapaian dan ekstrak yang berpattern. Bukan saja-saja sembang kosong. Yang ketiga, ada pengesahan klinikal. Dan yang keempat, merupakan yang pertama dan tunggal yang telah diiktiraf oleh Control of Innate Immunity, CIP. Citra Jepun. Next. Okay. Hebat tau. Shiruto ni bukan kaleng-kaleng tau. Bukan orang kata saja-saja jual-jual kat luar tu timbang apa? Timbang kilo lah. Orang kata tak ada apa-apa background yang valid kan. Shiruto ni ada anugerah Nobel Prize. Pada tahun 2011, saintis yang mencipta formulasi IPPA1 ni iaitu Prof. Soba dan Prof. Inagawa Jepun. Mereka ni adalah saintis diraja Jepun. Penemuan mereka ni pun telah menangi anugerah Nobel Prize pada tahun 2011 atas orang kata penemuan unik lah dalam industri perubatan yang telah menjumpai IPPA1. So IPPA1 ni kan, kalau tengok kat gambar aja ni, dahsyat tak dahsyat dia, dia boleh aktifkan tau antena-antena tu tau. So dalam macrophage tu ada antena reseptor TLR4. IPPA1 tu boleh connect dengan antena berkenaan untuk mengaktifkan tindak balas dan pengaktifan macrophage. Tambahan info, IPPA1 ni sebenarnya dari fermentasi gandum. Even fermentasi gandum, tapi dia tak ada gandum lah. So, siapa yang ada alergi gandum ataupun gluten, tak ada masalah. Boleh makan Shiruto. Kita orang ni pun alergi gandum juga. Jadi, Alhamdulillah, so far so good. Memang dijamin lah selamat. Dan daripada fermentasi gandum, dapatlah bakteria anaerobik dan Pantheoglomerone. Dan sejenis liposakarida yang dinamakan IPPA1. So, sebenarnya IPPA1 ni pun ataupun liposakarida yang merupakan molekul utama ni pada bakteria gram negatif pentinglah untuk proses pencegahan radang dalam badan. Seterusnya, next. So, apa fungsi utama Shiruto? Kalau kita tengok kan, mana-mana doktor perubatan yang share berkaitan dengan Shiruto, semua sama je. Dia akan ulang 4 benda utama ni. Dan benda ni memang kena diagung-agungkan lah. Kena di-share selalu kerana keunikan 4 fungsi utama ni hanya ada pada Shiruto tau. Dia sangat compact, dia punya circle. Dia first, dia akan lindung badan. Dia akan menentang dan membunuh patogen. Bila dia, macam mana benda tu berlaku adalah dengan berkomunikasi. Macam tadi tu lah, ada signaling tu. Antena tu dia dapat detect IPPA1 dan dia sama-sama tau untuk serang patogen yang berbahaya. Lepas tu melindungi sel-sel badan kita lah. Bila dia dah lindungi, yang kedua, dia kawal atu lagi. Masuk kawal atu sistem imun ni adalah
Dia mengelak daripada imun lemah sampai kita mudah kena jangkitan. Pada masa sama, dia tak bantu daripada overreact ataupun masalah autoimun. Yang imun badan kita serang diri kita sendiri tu lah. Yang masalah macam sakit-sakit autoimun kan. Macam husband saya sendirilah. Yang ketiga, dia akan singkirkan sel penuaan dan sel-sel yang rosak. Sel tua kan, sel rosak, sel mati semua tu dia akan buang. Yang keempat, bila dah buang, mestilah kena ada benda baru nak ganti kan. Dia ganti pula, dia baik pulih, dia hasilkan sel-sel yang lebih sihat. Tisu-tisu rosak tu dia pulihkan, dia hasilkan yang baru. Sangat komplit. Lepas tu seterusnya, uh, untuk mengetahui semua, uh, macrophage dalam teknologi Shiruto ini terbukti mengaktifkan macrophage 1,000 kali ganda. So, nanti saya tunjukkan dia punya clinical result lah. So, yang tadi saya ulang lah, benda sama je. Macrophage ni, daripada IPP1 ni, aktifkan macrophage 1,000 kali ganda. Macrophage pula kerja dia, sekat jangkitan, kawal atur imun, kawal atur metabolism, cepat sembuh luka, dan mencegah kepada jangkitan, alahan, dermatitis dan juga ulcer perut. So, 4 poin utama yang kat tepi sebelah kiri tu adalah yang ada clinical trial tau. So, dia akan mention benda tu lah, dia highlight. Next. Ni dia. Kalau orang-orang apa research ni kan, ataupun doktor-doktor kan. Mana fakta, mana fakta. Ni antara fakta dia. Pengesahan klinikal, pengaktifan macrophage 1,000 kali ganda lebih aktif berbanding, lebih bagus berbanding beta-glucan dan juga bakteri laktik. Nak cek kat mana ni? Ada rujukan tak? Ada kat bawah tu. Paper tahun 2018. Okay, next. So, inilah dia satu-satunya ramuan yang pertama dan orang kata telah diiktiraf tahu oleh satu institut yang sangat-sangat cerewet dan sangat terkenal lah di Jepun iaitu Citra Jepun. Yang terkini lah nama dia. Dulu CIP. Next. Kita nakkan benda tu biar orang kata kita tahu asal usul dia. Lepas tu ada dia punya ni tak, certification tak. Dia tak nak lah benda seimbang je kan. So dalam syuruto ni memang dah settle semua. Ada pengesijilan GMP yang sangat ketat lah, dah sangat tinggi. Lepas tu dah halal. So untuk orang Muslim sangat-sangat diyakinilah halal entoib dia. Yang ketiga, botanik semula jadi. Kalau orang yang ada, orang kata pantang kan, tak boleh benda-benda daging ni kan. Dia sesuai sangatlah untuk vegetarian. Dan proses ekstrak dan penapaian tu telah paten 10 buah negara dah. Jadi memang sangat-sangat hebatlah Shiruto ini. Next. So, okay. Risaulah nak makan Shiruto kan. Nanti ada kesan sampingan tak? Ni takutlah. Benda-benda macam hebat sangat ni kan. Nanti ada kesan sampingan pula. Tiba-tiba pula sakit buah pinggang. Selalu orang cakap macam tu kan. So, Shiruto ni hanya bahan makanan je. Dia bukan ubat. So, functional food. Bahan-bahan dia pun bahan makanan. Dan memang tiada apa-apa sebab pun untuk dapat kesan sampingan ataupun orang kata efek lah, se-efek daripada kebiasaannya daripada kita nak risau lah kan. Se-efek biasanya daripada ubatan lah seperti kortikosteroid yang berlebih-lebihan. Tapi sebenarnya dia saling memerlukan. Jadi jangan memandai pula tak ambil ubat doktor ya. Banyak doktor dalam ni boleh tanya. So boleh diambil berterusan selamat. Ada juga clinical paper paper sana, research paper di sebelah kiri tu yang kecil-kecil tu boleh tengok macam mana IPPA1 tu sangat proven lah untuk masalah alergi dan semua orang boleh makan. Budak-budak kan, kanak-kanak, orang dewasa dan orang tua. Semua pun terdedah kepada jangkitan virus, terutama sekali influenza dan rotavirus lah kan sekarang ni. Dan Alhamdulillah kita senang lah kan benda ni. Tak risau nak bagi makan kepada anak kita kan. Next. Ada lagi tak? Dah habis Susi. Okay. Settle lah semua. Apa-apa pertanyaan boleh tanya kat komen. So, saya sendiri satu family pengguna setia Shiruto dah 3 tahun dah. Sangat membantu bukan saja masalah jangkitan kuman ataupun virus macam tadi kita bincangkan malam ni. Tapi sangat bagus untuk masalah eczema, psoriasis, rheumatoid arthritis, sinus, redung, semua tu lah. Orang kata sakit-sakit pakar ni lah. Jadi saya sangat sure lah kepada semua. Pastikan ada Shiruto kat dalam rumah. Thank you.